bagaimana pemberian RON 95 ini akan memberi kita manfaat dan memberi manfaat kepada ekonomi. Okey, kita pecahkan kepada dua lah. So, sekarang ini, andaikan kalau kita diberi 6 sen seliter, right? Dan andaikan kita boleh pump sebanyak 300 liter. So, 6 sen darab dengan 300 liter lah. Right? I think ianya boleh dikatakan sebanyak RM18. Okay? Okay, jom kita buat matematik. Let's be very objective, okay? I tak nak cakap, bagus ke tak bagus. Jom kita tengok secara matematik. Okay, 300 liter darab dengan 6 sen. Kita akan dapat RM18. Okay? Tetapi dalam 2 tahun ini, saya nak tanya you guys lah. Kalau kita lihat harga makanan, contoh harga beras, contoh harga ayam, contoh harga telur, contoh harga ikan, right? Dan kita harus ingat bahawa makanan kita nak tak nak kita kena makan tiap-tiap hari. Tetapi dalam 2 tahun kebelakangan ini, kita nampak harga gula, harga tepung. Adakah kenaikan kesemua ini secara peribadi ya? Kalau kita compare perbelanjaan untuk bulanan kita lah untuk makan hari ini dengan 2 tahun sebelum ini, adakah RM18 ini cukup untuk cover? Selepas beras tempatan tak boleh dicari, sekarang ini beras tempatan kualiti sangat rendah. Lepas tu harga telur telah naik, harga ayam telah diapung, ikan dengan sayur. Itu untuk makanan sahaja. Kalau kita compare dengan 2 tahun dulu dengan sekarang. Itu nombor 1. Nombor 2, apabila kita lihat setiap kali apabila kita bayar untuk bil air dengan bil elektrik, kita buat comparison 2 tahun dengan sekarang. Ketiga, apabila kita lihat the public hospitals, adakah kalau kita compare dulu dengan sekarang, adakah sekarang ini hospital kerajaan lebih ramai orang? Kenapa saya tanya soalan-soalan ini, right? Apabila ada kenaikan untuk semua barangan keperluan asas kita, adakah kalau kita compare dengan 2 tahun yang lalu, adakah harga makanan telah naik? Ya ke tak? Kedua, adakah harga air telah naik kalau compare dengan 2 tahun yang lepas? Nombor 3, elektrik. Adakah harga elektrik telah naik kalau compare dengan 2 tahun yang lepas? Kalau ketiga-tiga barang